Korang pernah dengar tak cerita pasal Pulau Ular kat Balok Pahang? Kalau korang ada plan nak pergi, better korang skip kalau tak nak jadi mangsa seterusnya. Sini, Keng Gio nak story. Jangan terkejut, nama je Pulau Ular, tapi seekor ular pun tak ada. Yang ada cuma keindahan alam. Pulau Ular ni terletak kat pantai Balok dan Cerating, kira-kira 5 hingga 10 minit perjalanan bot dari jeti Sungai Ular. Pulau dia ni kecil je, masih belum dibangunkan. Resort tak ada, kedai pun tak ada, cuma alam semula jadi je yang masih terjaga. Ramai juga orang yang datang sini untuk berkelah, snorkeling dan aktiviti-aktiviti menikmati alam. Tapi di sebalik keindahan dia ni, ada kisah geologi yang menarik bagaikan buku sejarah alam. Menurut kajian dari Universiti Tempatan, Pulau Ular ni terbentuk bukan sebab aktiviti gunung berapi atau batu granit macam kat Langkawi tu. Sejak ribuan tahun dulu, kawasan Cerating dan Balok ni semua laut cetek je. Disebabkan ombak yang membawa pasir, lumpur dan serpihan karang, lama-lama bahan ni jadi padat. Kemudian, dia mengeras dan naik jadilah tanah keras. Dari situlah terciptanya Pulau Ular. Kemudian, kat bawah pulau ni ada lapisan sedimen laut purba dah terbentuk sejak zaman ais lagi. Bila mana paras laut naik turun, setiap lapisan tu macam rekod masa yang tunjuk perubahan bumi. Dan juga terumbu karang di sekitar pulau ni jadi benteng semula jadi yang tahan ombak. Dan yang terakhir, sampai sekarang pun ombak masih bentuk pulau ni sikit demi sedikit. Tolak pasir, hakis batu, sebab itulah bentuk Pulau Ular ni selalu berubah-ubah. So nama dia ni tak ada kaitan pun dengan haiwan berbisa tu. Kalau hampa nak main, mai je. Boleh santai, healing, tenangkan diri dan nikmati alam tanpa batas. Dapat something?